Nabi kata, kalau kamu sabar dengan penyakit yang Allah tentukan kepada kamu, kamu dapat syurga. Dan kalau kamu mau, aku berdoa untuk Allah menyembuhkan penyakit kamu. Apa kata wanita tu? Ya Rasulullah, kalau macam tu aku nak sabar dengan penyakit ni sebab aku nak syurga. Cuma ya Rasulullah, berdoalah supaya aurat aku tidak terbuka ketika mana aku kena sawan tersebut. Doa yang tu ya, tak mau aurat terbuka. Subhanallah, subhanallah. Ajaib, pelik iman para sahabat dulu. Tak apa ya Rasulullah, penyakit tu biar, sebab engkau janjikan kalau aku sabar boleh syurga. Sebab penyakit tu Allah yang pilih untuk Allah bagi syurga kat aku. Aku nak sabar, cuma boleh tak doa ya Rasulullah, aurat aku tak terbuka. Nabi pun berdoa kat dia, dan Nabi sebut kepada para sahabat tu wanita syurga, kata Rasulullah. Tiap-tiap penyakit Allah bagi, dan dengan penyakit itu kalau kita redha, kita sabar, Allah nak bagi syurga kita. Yakinlah.